Assalamualaikum korang. Sebab in love sangat dengan sanitizer spray ni, saya nak cerita sikit lah info asas mengenai spray ni. Dulu jenama ni lahir sebab pengasas nak cari sanitizer yang tidak mengalir alkohol. Sebab isteri mengandung dan anak mereka tak tahan bau alkohol. Jadi, yang dibuat oleh pengasas ialah menggunakan water base. Dan disahkan selamat untuk kulit dan penggunaan oral, iaitu kalau terkena mulut atau sentuhan makanan bagi manusia, selamat insyaAllah. Dan yang menariknya, ada teknologi coating khas yang boleh diklaim yang membolehkan perlindungan sehingga 28 hari. Jadi apabila permukaan disembur, akan kekal selama 28 hari. Ia juga dikatakan efektif terhadap virus seperti COVID-19 dan HFMD dan membunuh sehingga 99.99% bakteria serta virus dalam masa kira-kira 60 saat. Jadi, sebagai pengguna dan peminat kepada produk ni, saya mengesahkan ianya boleh dijadikan sebagai asas kepada kekerapan penggunaan kami di rumah kerana kita teruja sangat dengan keberkesanannya. Dan kami juga nak promote kepada ibu-ibu, ayah-ayah, kawan-kawan di luar untuk produk-produk yang berkualiti tinggi ni. Jom dapatkan sekarang.